Jangan main letak booking je kalau nampak tanah lot murah. Silap langkah, duit hangus, tanah pula tak boleh bina rumah. Benda pertama yang wajib anda tanya pada pemaju adalah status grant. Pastikan tanah tu dalam proses pecah sepadan untuk mendapatkan grant individu, bukannya grant kongsi selamanya. Ini penting supaya nama anda seorang je ada dalam grant tu nanti. Kedua, kena tahu beza antara lot lidi dengan lot individu. Cuba tengok plan tanah tu ada tak rizab jalan sebesar 40 kaki. Dan juga jangan segan nak tanya pemaju, adakah mereka dah dapatkan consultation dengan pihak berkuasa tempatan. Kalau belum, itu tanda amaran. Ketiga, perlindungan undang-undang. Segala urusan jual beli mestilah ada perjanjian jual beli ataupun dikenali sebagai SPA yang rasmi dan wajib diuruskan oleh peguam yang sah dan berdaftar. Janganlah sesekali serah duit begitu saja ataupun sign perjanjian biasa di tepi jalan. Membeli tanah lot ni selamat kalau anda tahu caranya. Dapat sesuatu, jangan lupa save video ni ataupun hubungi kami untuk info lanjut tentang tanah lot di Johor.